Cepat, download. Tu boleh dah. Bapak ini Dah semua dah ambil dah. Duit dah ambil dah. tak dah. Bismillah. Ini lagi. Pakai seat belt. Terkejut saya sebab tak Beg kena. letak bawah. Beg letak bawah. Baru pakai seat belt. Senang. Tapi kan ada kasut saya. Tahun lepas je jadi. Ni tahun ni pun ni first time lah. Ni first time kes ni jadi. Dah pergi sekolah, nak dekat sampai sekolah, tiba-tiba mami kasut saya mana? Aku rasa macam budak ni. Geramnya aku dengan budak ni. Sabar je lah. Budak ni selalu macam tu. Hari tu apa yang tertinggal? Beg tertinggal. Beg sekolah pun pernah tertinggal. Tak tahulah apa yang dia fokusnya. Kunci rumah. Lepas tu aku pun tak check. Sebab aku memang jenis, aku dah malas dah cakap berulang kali banyak-banyak. Faham sendirilah, dah besar kan. Kita nak latih diorang lah juga kan. Tapi dia punya keburukan adalah minyak habis. Tak adalah minyak habis, kiranya bazir minyak lah. Dah hantar nak kat sampai sekolah dah. Lepas tu kena patah balik, pergi ambil barang yang tertinggal, lepas tu hantar balik. Macam tu. Memang taklah aku nak konten dengan diorang. Sebab aku sangat-sangat tenang kalau diorang pergi sekolah. Tengoklah tu, kasut sekolah. Dia lupa kasut sekolah. Aku sabar je lah dengan budak ni. Astaghfirullahalazim. Pukul 1 pagi tak tidur lagi. Kita buka badan namu. Tapi budak ni macam kita nak tengok 4 sekawan ni. Tengok tangan dia. Tengok tangan dia. Astaghfirullahalazim. Macam orang kata kan, mak-mak kenapa tak tidur lagi waktu malam bila anak dah tidur. Ni sebabnya. Nak me time tak boleh. Me time sepatutnya waktu malam tak boleh. Malam ni tak boleh. Dah pagi tengok tangan dia. Tengok tangan. Geramnya tengok. Ikan dia. Kita nak tengok. Kita dah prepare dah. Ni peti ais serba simple lah. Kita dah prepare this one, kurma untuk sahur esok hari Khamis. Hari ni lah kan, hari Khamis. Kita nak puasa ganti plus puasa sunat. Husband pun nak juga. So kita prepare dah 7, 8, 9, 10 biji kurma jual dalam ni. Lepas tu kita dah buat air dalam mak capybara ni. Mak capybara ni dia air nabis kita buat. Dah kembang dah. Kurma ajwa 3 biji campur dengan air sejuk, dia jadi air nabis macam tu. Bagus untuk tenaga, and insyaAllah untuk make booster juga. Pukul 1 pagi kita nak bawa baby ni atas tidur. So nak bangun sahur. Bye. Assalamualaikum.